merasa kerinduan sebagainya. Hak mari ni, hak pecing, kata tak nak pergi ke mana. Tahu maaf lah, set pecing termasuk ambo. Tahu maaf. Sebab tu dia mau berkata, tak ada orang masjid tak set pecing. Semoga hak tak boleh nak pergi ke mana. Manusia telah meletakkan di kepala dan hati mereka kepada dia. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Tolonglah jaga semaya 5 waktu, terutama sekali semaya asar. Tapi mu tak jaga, mu abaikan, mu tak cakna, mu tidak letak keutamaan semaya dalam hidupmu, dalam jadualmu. 80% orang Melayu Islam di Malaysia tak semaya. Satu kajian rambang dibuat termasuk Dr. Fadilah Kamsah. 100 orang, 80 orang tak semaya, 20 ya semaya. 20 tak tapih lagi. Tapih ayuk tinggal berapa orang? Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Berlaku kerusakan di lautan, di bumi ni nak bui kerana kih tangan-tangan manusia. Kerana kih perangai-perangai puakmu sudah tidak sujud dan rukuk kepada aku. Menjadikan masjid sebagai tempat apa? Aku sudah cabut ruh masjid. Orang berani dah buat ke apa dia atas masjid. Minta maaf bapa-bapa, sahabat-sahabat semua. Zaman kita kecil-kecil dulu-dulu, bila atas masjid kita berani ambil apa? Orang gila tak berani ambil. Orang gila reti masjid. Kerana malaikat menjaga masjid. Keberkatan-keberkatan yang ada di bumi, bumi itu sendiri sudah tidak ada keberkatan. Gapo dia yang ada di bumi sudah tidak berkat. Ada masjid, masjid sudah tidak jadi tempat berkat. Sedangkan Allah SWT jadikan masjid sebagai tempat yang paling Allah Ta'ala suka sekali. Dan disitulah bermulanya keberkatan dan kerahmatan. Allah Ta'ala suruh aku cabut dah keberkatannya. Antaranya adalah keberkatan masjid. Orang tidak memula dah kehidupan dia di masjid. Orang tidak memulakan kehidupan mereka di masjid. Ai bermakna solat subuh berjemaah. Manusia sudah sibuk dengan urusan-urusan keduniaan. Malam ni keroh pasal perdana. Seperti fungsi ayat tadi. Subuh pagi esok. Boleh sekarang ni? Boleh. Kita tidur sini lah. Nak tengok. Muslimat boleh setara ni malam ni. Pagi esok. 1001 jawapan. Walhanya memulakan kehidupan itu mencari keberkatan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Sepatutnya memulakan kehidupanmu di masjid. Sepatutnya memulakan kehidupanmu di masjid. Memari panskat di masjid. Awal-awal pagi mu sudah kufur dengan nikmat aku.
Awal-awal pagi muka bodoh dengan nikmat aku. Aku beri nikmat kamu hidup kelip. Semalam mu mati dah. Aku pergi hidupmu pagi ni. Mu ingat neutral. Mu ingat berlaku dengan sendiri gitu. Tanpa satu kuasa yang menghidupkanmu. Maka aku pun ajar kamu. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Aku suruh kata gitu biar mu khabar. Terima kasih banyak ya Allah. Mu tolong memberi nikmat kehidupan kepada aku setelah mu mati aku. Sebagai tanda aku bersyukur dengan nikmatmu awal-awal lagi. Aku mari sujud dan rukuk kepadamu. Aku memulakan kehidupan aku di rumahmu ya Allah. Tempat yang paling engkau berkati dan rahmati. Nampak selalu. Orang sudah tidak mari dah tempat yang mula-mula berkat. Sehingga terpaksa kena buat program. Menjumaatkan subuh. Kalau tak buat gitu orang tak apa mari. Gula-gulakan orang mari menjumaatkan subuh. Ada cabutan nombor tu. Siapa gitu mu ni nak ayat nak buat amal ibadat. Kena wiupai, kena gula-gula siapa gitu mu. Tak mampu jatuh kuasa masjid nak buat tiap-tiap pagi Jumaat. Sekali dua boleh. Mu sudah lari radar kehidupanmu. Kehidupanmu tidak ada keberkatan dah. Minta khabar. Minta khabar. Aku sudah cabut keberkatan kehidupanmu. Satu Muharram baru ni, Masjid Kampung Amba, masjid pada Pak Ahmad, buat forum subuh. Ahli panel dia Amba bersama dengan Tok Qadi Kota Baru, Ustaz Fadli. Lepas mai subuh forum. Ramalah alhamdulillah. Amba bukan nak ayat tu. Sepanjang ulasan daripada Ustaz Fadli, Qadi Kota Baru, pegawai agama Kota Baru tu, siapa kau hari ni yang mesti dan jadi pengiktibaran pada kita semua. Dia kata ada seorang ulama besar diminta supaya bagi tausiah, bagi tazkirah, bagi kuliah, bagi ceramah. Tapi ulama besar tu enggan. Dia tak minta maaf lah, tak cekak ke apa ke dia. Tapi orang ramai desok juga. Dan ulama-ulama lain pun dia kata, tak apalah Tok Guru, sikit pun tak apa, bagilah mutiara kata kepada kami. Nak jumpa bukan senang, bila pulak tak tahu ke apa, minta tolonglah, beri sikit pun tak apa mutiara untuk kami, mutiara kata untuk kami. Dia pun gagahkan diri dia. Dia pun kecil. Rekah ya tuan-tuan. Gap dia kata, tahu tak kita ni meletakkan Allah di kaki. Kita meletakkan Allah di kaki. Gagari orang. Dan termasuk ulama-ulama. Ambil dalam kitab mana, tak jumpa kita. Kita ngaji kitab juga, daripada kecil sampai ke besar. Nipis sampai ke tebal. Habis passing kitab, tak jumpa. Gagariuh. Dia kata kena wayak ketuaku ni. Mengadu ketuaku. Dia kata tuaku, ulama besar kita, ulama kabir kita menyatakan bahawasanya pokok kita ni letak Allah kaki. Termasuk tuaku juga. Kalau gitu. Kesok tempat duduk tuaku. Tuaku kata, panggil dia tu panggil. Panggil kata. Tuaku kata ada orang mengadu kat aku.
Mu kata popok kita ni termasuk aku ni letak Allah Ta'ala kaki. Yalah. Ulama ni dengan berani jawab. Dia kata yalah tu aku. Amu kata gitu. Apa maksud? Apa maksud? Ketua aku fikir. Tuaku renungi. Suruhan Allah Ta'ala, larangan Allah Ta'ala, hukum ahkam Allah Ta'ala. Gabriel hak Tuhan suruh, Tuhan larang, kita tak kaki kita. Kita berasa dah, kita buat. Berasa tak dah, kita sepak tepi. Berasa lorak, pakai duk. Apa? Dan kita letak di kepala dan hati kita ialah keduniaan. Sebelum tidur lagi, memikir nak pergi cari makan mana. Esok nak buat kerja ke apa? Esok nak berurusan ke apa dia? Tak ada pun dalam kepalamu pagi esok aku nak mari sembahyang subuh jemaah mana. Muka apa? Sedangkan itu arahan Allah Ta'ala. Mau lebih junjung pangkat yang manusia bagi. Pasalmu ada jawatan-jawatan masing-masing. Bergegah pagi mu, trafik light merah pun melanggar. Mu sepok anak mu kiri kanan tepi belakang berapa gini. Bapa pasal nak bunga nak pergi kerja, takut panskap lebih pada pukul 8. Pasal mu berjawatan bagian. Pasal mu terbayar dah. Bila panskap merah, acak-acak bos sound. Degit lajak timur surat. Tak era juga ditata tertib. Ending dia, kesudahan dia, dinasihatkan berhenti. Dan mu pun nampaklah gelaplah masa depan. Siapa dia nak pegang anak bini mu, siapa dia nak bayar estomong kau tu, estomong kau ni menapuk. Nak hidup warna tak ada piti, tak ada gaji. Sebab itu mu bergegas pasal manusia bagi jawatan kamu. Aku bagi jawatan kepadamu seorang mukmin sebagai seorang Muslim. Mana pejabatmu masjid, mu tak unggah mari di rumah aku. Sedangkan pejabat aku buka pukul 5.55 pagi pukul ni. Sekolah mu buka 7.30. Pejabat mu buka pukul 8. Swasta buka pukul 9. Tapi mu berunggah ke kakak tu. Tetapi mu meninggalkan rumah aku. Aku sudah cabut keberkatan di masjid. Orang sudah tidak jadikan masjid sebagai tempat merasa kerinduan sebagai bagian. Hak mari ni, hak pecing, tak ada nak pergi ke mana. Tahu maaf lah set-set pecing termasuk ambo. Tahu maaf. Sebab tu dia mau kata, tak ada orang masjid tak set-set pecing. Kamu tak boleh nak pergi ke mana. Manusia telah meletakkan di kepala dan hati mereka gabriel. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Tolonglah jaga semaya 5 waktu, terutama sekali semaya asar. Tapi mu tak jaga. Mu abaikan, mu tak cakna, mu tidak letak keutamaan semaya dalam hidupmu, dalam jadualmu. 80% orang Melayu Islam di Malaysia tak semaya. Satu kajian rambang dibuat termasuk Dr. Fadilah Kamsah. 100 orang, 80 orang tak semaya, 20 ya semaya. 20 tak tapih lagi. Tapih-tapih ayuk-ayuk tinggal berapa orang. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Berlaku kerusakan di lautan, di bumi ni nak bui kerana kih tangan-tangan manusia. Kerana kih perangai-perangai puakmu sudah tidak sujud dan rukuk kepada aku. Menjadikan masjid sebagai tempat apa? Aku sudah cabut roh masjid. Orang berani dah buat ke apa dia atas masjid. Minta maaf bapa-bapa, sahabat-sahabat semua.
Zaman kita kecil-kecil dulu-dulu. Bila atas masjid, kita berani ambil apa? Orang gila tak berani ambil. Orang gila reti masjid. Kerana mereka menjaga masjid.